Kau nak tolong aku? Jangan nak buat lawak. Kau tikus yang kecil nak tolong aku singa yang gagah? Pergilah. Aku lepaskan kau. Manalah tahu satu hari nanti aku perlukan pertolongan kau. Betul ni, singa? Pergi cepat sebelum aku tukar fikiran. Baik sungguh hati kau, singa. Singa, kenapa kau pandang aku macam tu? Buat apa nak makan tikus bila ada kancil yang enak di depan mata? Selamat. Baru kaca. Laparlah pula. Hah? Pemburu? Makanan. Kenapa ni? Panas. Ish. Memanglah panas. Tiup dulu. Jangan gelojoh. Aki, cepatlah sambung cerita tu. Apa jadi dekat kancil? Kejap. Ish, Aki ni. Lepas tu apa ni kancil? Padan muka kau, singa. Itulah. Nak makan aku lagi. Kancil, jangan tinggalkan aku. Lepaskan aku. Lepaskan kau? Jangan mimpi. Tinggallah kau kat sini sampai pemburu datang. Pemburu? Tolong aku, kancil. Mati aku kalau pemburu datang. Kau kan hebat. Lepaskanlah diri sendiri. Kasihanilah aku, kancil. Ingat tak hari itu aku pernah lepaskan kau dan tikus. Ingat tak, kancil? Yelah.
Jangan pergi! Lepaskan aku dulu! Singa? Tikus, nasib baik jumpa. Aku perlukan pertolongan kau. Singa? Kesian. Tapi, apa aku boleh buat? Macam mana aku nak tolong? Macam ni. Asal-asal kita kena ayam. Boleh? Tapi, kalau dia makan aku... Habislah kau, tikus. Habislah aku.